Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam UTM Sanjungan Bangsa. Saya ingin merakamkan sokongan penuh UTM terhadap peluncuran rancangan pendidikan negara 2026-2035 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pelan ini bukan sekadar dasar pendidikan tetapi satu kompas masa depan negara. Ia menetapkan hala tuju yang menyeluruh, inklusif dan progresif untuk membina insan berilmu, beradab dan berdaya saing. UTM menyambut baik inisiatif utama Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia RPTM 2026-2035 yang diumumkan, iaitu jaminan tempat IPTA untuk pelajar cemerlang, pendidikan percuma untuk pelajar OKU, tambahan 1,500 tempat kursus di IPTA, pendidikan percuma untuk pelajar daripada keluarga miskin tegar, penempatan program tingkatan 6 dan matrikulasi ataupun pra-universiti di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi mulai 2027, penyediaan tambahan 5,000 penginapan pelajar oleh GLIC, pemerkasaan subjek mata pelajaran umum untuk MPU serta usaha memperhebatkan pendidikan TVET di seluruh IPT. Kesemua langkah ini mencerminkan komitmen kerajaan terhadap keadilan sosial, pembangunan bakat dan kesejahteraan pelajar. Ia memastikan tiada anak bangsa tercicir dan setiap potensi diberi ruang untuk berkembang. Bagi UTM, dalam era kecerdasan buatan, pendidikan tinggi mesti meimbangi teknologi dengan nilai dan adab. AI perlu memperkasakan manusia, bukan menggantikan manusia. Ilmu teknikal harus berjalan seiring dengan etika, sejarah dan tanggungjawab sosial. UTM kekal komited untuk bekerjasama rapat dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan semua pihak berkepentingan untuk menjayakan aspirasi negara demi masa depan negara yang mampan dan generasi yang membawa kemakmuran serta kesejahteraan sejagat. Sekian, terima kasih. UTM menginovasi penyelesaian lestari kerana Tuhan untuk manusia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.